Assalamualaikum sahabat-sahabat dan adik-adik kakak semua. Berjumpa lagi dengan di channel Fishbang hari ni. Hari ni Fishbang nak tunjuk ke satu lagi resepi kepada adik kakak semua. Garantilah sedap makan bercemong. Hari ni Fishbang nak kongsi ke dengan adik kakak semua resepi ikan, iaitu jadi panggil ikan goreng bakar. Ikan goreng Bangkok lah kalau kita kata kan. Jadi sini kita guna ikan pating. Seekor ikan pating, kita buat perut, cuci bersih-bersih, kita kelar lagi ni dah. Ikan pating ni kalau saya besar kau sedap. Ni film beli ni saya hot scale lebih seekor ni ikan pating ni. Cuci bersih-bersih, kelar siap-siap, tak ada jeluk gini dulu. Kita tabur setengah sudut teh serbuk lada hitam. Garam setengah sudut teh. Garam rata-rata dulu. Garam dengan lada hitam tu dah. Dalam pinggan ni bawang putih. Bawang putih ni kita guna sebanyak 3 labu lah. 3 labu tu kita pilih bawang putih halus-halus. Kita katak-katak gini. Ketuk biar dia hacur kasar-kasar gini. Kita buah ikan bu. Ya, bawang putih ni kena guna halus. Untuk resepi ikan goreng bakar ni. Lepas tu kita masuk ke tepung jagung. Lebih kurang 3 sudu makan 3 sudu ke 4 sudu ikut lah. Biar salut ikan tu. Tepung beras. Lebih kurang tak ni juga. 3 sudu makan juga tepung beras. Masuk ke air sedikit. Agak rata-rata deh. Tambah air sikit lagi. Kepekatan tepung tu lebih kurang setara tu deh. Biar dia lekat di ikan tu. Mana bawang putih yang kita ketuk-ketuk tu dia lekat di ikan, dia kita lepek dengan tepung tu. Ni kita nak buat col ni untuk kita makan dengan ikan goreng bakar ni. Kita gunakan 1 keping ni sekerek. Balseng atau keping 2 tu, buah tu. Ni sekerek sekeping. Tumbuk. Lepas tu kita tumbuk 3 ulas bawang putih. 3 biji bawang merah halus. Dengan 3 biji cili padi hijau. Tumbuk sekalian ni saya dah ni. Tumbuk biar dia pecah-pecah dah. Nampak tu. Setara tu dah. Okay. Setengah sudut teh. Buah dia tu. Lepas tu kita masuk ke cili padi hijau 10 butir dengan cili padi merah 2 butir. Iri halus-halus buah ni dah. Lepas tu kita masuk ke air asam jawa. Air asam jawa ni kita basuh 3 sudu makan pis asam jawa tak ada butir tu dengan 1 cawan air. Kita basuh tu buah ni dah. Campur oleh ni saya tu tumbuk tadi. Lepas tu kita masuk ke 3 biji bawang merah. Bawang merah halus kita nipis-nipis gini. Bubuh dia tu. Garam rata-rata. Siap dah.
Air nyecah kita tak tepi dulu dah. Lepas tu dia agak terang lah. Masak manis masing tu biar molek dah. Kalau rasa kurang manis tambahlah gula. Kalau rasa kurang masin tambah garam. Gitu. Biar ikut selera masing-masing lah. Masak manis masing tu pedas ke apa tu dah. Okey. Mula-mula kita goreng dulu kacang tanah dah. Kacang tanah ni kita guna setengah cawan ni. Hak mentah ni. Kita nak goreng ni. Goreng dalam minyak. Goreng tu. Selepas kita perak dulu ikan ni berada dalam 10 minit ke 15 minit hak ni. Bila kita panaskan minyak, kita goreng ikan ni. Goreng dengan tepung dengan bawang putih dia tepek gitu di ikan tu. Kita goreng ikan ni sampai dia garing dah. Tunggu dia garing, kita balik-balik lah ikan ni. Bila kita goreng sedap lah dia bang bawang putih kita ketuk tu. Tepek di ikan dengan tepung apa tu. Ni kacang kita goreng tak ni masak dah. Ni ikan kita balik dah ni. Nampak tu. Bawang putih tepung dia tepek lekat di ikan tu sedap ni makan pas ni. Dia garing ni. Ni tak tunggu dia masak sebelah harga dah. Tunggu dia garing sebelah harga ikan ni. Pas ni enggak boleh akak lah ni. Ni ikan goreng bawang putih tak ni. Ikan goreng bakok ni. Tiap dah kita goreng. Kita ida dalam pinggir gini. Apabila kita nak makan tu, kita tabur dengan kacang kita goreng saat ni. Tabur rata-rata. Ni dia adik kakak dah. Siap dah lah resepi kita hari ni. Ikan goreng bakok. Ikan goreng bersalut tepung dengan bawang putih. Berkacang. Ada canik dia tu. Kita cobek ikan ni enggak. Kita cepuk kacang dengan bawang putih tu. Cecah canik dia ni enggak. Makan lah. Pergi makan di bakok hari tu. Kita pergi bakok lah. Jumpa sahaja kita. Orang nego sana lah di bakok. Nego di bakok. Dia belanja kita makan ikan gon ni. Sedap lah. Nak makan dengan salad boleh. Makan dengan sayur boleh. Makan dengan nasi pun boleh. Sedap juga. Buat dia mudah. Sedap makan. Sedap arwah cemong ni. Lepas tu selamat mencuba belakang resipi ni. Ikan goreng bakok daripada Brisbane. Ikan ni kena makan panas-panas lah. Baru dia sedap dia rangup. Garing crunchy. Jumpa mula-mula. Assalamualaikum. Lalu telia buat lalu. Mudah ya. Okey.